Cari makanan halal dekat Hong Kong. Jom kita siap-siap. This is our room. Space dia kecil sangat. Terus toilet. This room yang kecil ni pun satu malam dah RM500. It's very expensive, especially sekarang tengah Christmas. Kita nak get ready, siap-siap kalut. Kita travel, kita nak senang je. I just pakai Skin TV from Skin TV, kod 02 Ivory. Di travel, I suka pakai ni sebab tak perlu nak bawa brush. Blend pakai tangan je. It's very pigmented Okay, and kita blend. Easy to blend. Blend je pakai tangan. This one dia macam on the go punya foundation. Kalau you guys malas nak bersiap ke, ataupun tengah kalut-kalut siap, pakai je lah ni. Sebab blend pakai tangan je. See? Barulah terang. Coverage dia memang pekat. Macam nana kulit kering, it's still easy to blend. Ni hanya blend pakai tangan So smooth. Kita dah lambat, kita nak makeup cepat-cepat. Jalan-jalan cari breakfast kat halal restaurant. Tengoklah panjang weh, orang beratur nak makan kat sini. Nak makan? Mau beli? How much is this? Kita orang memang jalan-jalan Hong Kong City sampai ke malam Dapat shopping, dapat pusing-pusing. Jom kita balik hotel. Sampai malam makeup kita stay.